start dengan menari Zapin. Saya join Persatuan Boleh Jitu lah. So Persatuan Boleh Jitu ada satu grup tarian Zapin, dalam 10 orang macam tu, 7 di antaranya semua buat ERPRM. Jadi saya macam, apa yang diorang tulis ni kan, setiap habis latihan ke setiap habis ni dia akan catat benda yang diorang buat, apa yang diorang dapatan diorang lah, dapatan mereka daripada latihan yang diorang buat. So dari situ saya rasa macam menarik juga kan. At least tak adalah latihan saja, boleh menulis, boleh apa, and end up diorang dapat sijil gangsa. Masa tu saya tak buat lagi talihan lah, waktu gangsa di Segamat. Saya untuk tahap perak di Johor. Okay, ni lah antara aktiviti-aktivitinya untuk khidmat masyarakat. Seperti yang kita tahu, kita volunteering lah kita. Tapi untuk saya banyak fokus kepada projek sukarela pendidikan dan projek-projek kebajikan lah, di mana kami mendeliver ataupun mengajar menjadi tutor kepada budak-budak sekolah rendah dan juga sekolah menengah pada waktu itu. Tapi yang masa zaman gangsa, saya lebih kepada budak sekolah rendah lah, sebab ya, saya pun sekolah menengah juga masa tu kan, takkan nak mengajar kawan-kawan sendiri. Okay, so sama juga untuk perak pun lebih kurang macam tu jugalah. Untuk rekreasi fizikal, saya melaksanakan badminton lah. Projek kami adalah Moringa Water Cleaner, di mana kami membersihkan, buat satu produk untuk membersihkan air lah, membersihkan air di kawasan kolam. Start dengan kawasan kolam sekolah. Dan alhamdulillah waktu ni saya dapat gold dalam projek inovasi ini dah di peringkat kemasaan. Kat sini saya dah start join jalan-jalan start yang Citu buat, dan juga peringkat-peringkat negeri lah. So saya menggunakan camp belajar lasak ERPRM di Gunung Pulai, di daerah Pulai lah. Ini adalah antara saya punya aktiviti lah, di mana untuk servis sama juga mengajar projek-projek kebajikan dan apa lagi, join jambori di daerah di negeri Johor. Untuk skill saya sambung inovasi, tapi untuk projek yang berlainan lah, di mana untuk tahun ini saya punya projek untuk inovasi ni adalah DJ Atom Meat Tenderizer. Saya buat satu produk di mana untuk kita untuk melembutkan daging. So kita tahu kita nak lembutkan daging menggunakan sudu, daun-daun nangka. Jadi saya mengambil pendekatan untuk menggunakan daun nangka, tapi ada sedikit inovasi dari situlah, dengan kami buat dari serbuk kapsul untuk mempercepatkan lagi bukan daging tu lah untuk masak, untuk mensingkatkan lagi masa masak tu. Okay, untuk physical recreation, saya sambung dengan badminton juga. Ini dari masa mula sampai masa tamat. So berapa bulan saya dah jalankan. So far saya rasa sepanjang emas ni saya buat dalam setahun 2 bulan. So masa yang singkat jugalah sebenarnya. Tapi dia lah yang menstrukturkan saya punya perjalanan dekat dalam sepanjang gangsa, perak sampailah ke emas. Dia guide saya lah dengan dengan berstruktur dan teratur. Lepas tu ini Cik Azizi merupakan mentor untuk English, sebab dia English advisor saya, sebab saya menulis dalam bahasa Inggeris. Okay, so dia lah banyak memperbetulkan saya punya penulisan. Kat situ ialah BI budak sekolah menengah kan, buat-buat gitu je lah, banyak merah je lah. Okay, so untuk Iftitah Ishak, dia merupakan panel penilai dalaman dari Persatuan Boleh Jitu. Dia pun merupakan salah seorang mentor dalam Persatuan Boleh Jitu lah. Okay, Cikgu Norma Taib merupakan coach untuk inovasi saya. Daripada saya join inovasi dari Form 2 sampailah ke Form 5. So dia lah yang banyak mengajar saya dalam inovasi, dan saya mengambil dia lah. Fokus saya adalah dalam subjek matematik dan sains. Untuk sekolah rendah, kita orang khusus kepada matematik diorang lah untuk persediaan UPSR pada waktu itu, masih ada UPSR. Okay, untuk sekolah menengah waktu itu PD3. Okay, so ini semua adalah tim saya, tim inovasi, dan ini Cikgu Norma merupakan cikgu coach pada inovasi saya lah. Okay, dia
merupakan pelajar master di UiTM Shah Alam. Okay, untuk Iman merupakan pelajar graduan pelajar UiTM sains kimia. Okay, dari UiTM Kuala Pilah. Anis pula merupakan graduan dari UTM Skudai Johor. Dan sama juga Amira juga merupakan graduan daripada UTM Skudai lah. So jadi kesemua tim saya bukan saja aktif tapi juga berpendidikan lah. Okay, so ni lah team member saya. Dan belajar nasak ni saya kena tidur tempat yang tak selesa. Betul tak selesa lah. Ada kemah pun tidur dekat kampus. Okay, apa lagi, perjalanan apa semua. Inilah kami bermulakan perjalanan kami dari Segamat ke Melaka, naik bas sendiri lah. Walaupun Abang Zam ada, tapi kami ambil approach untuk pergi sendiri, untuk pergi dari sendiri. Tak manja lah. Saya cakap dah, aku pun degil lah. Penjelajahan lasak. Lepas tu maksudnya belum memulakan sesi lah. Belum. Tengok itu nak yang tu dia jalan kaki sendiri ke base camp. Dan sampai je dekat stesen bas. Dari stesen bas tu kami kira sebab jauh kan. So kami meminta pertolongan daripada Encik ni lah, Encik Zainal, untuk ambil barang-barang dan juga angkut kita orang lah. Mulanya penjelajahan lasak ni sampai ke Masjid Tanah. Daripada masjid. Maksudnya bermula daripada tapak perkemahan. Bukan, bermula di Masjid Tanah. Kami kumpul kat situ untuk solat apa semua. Dan dari situlah berjalan pergi ke di kawasan sungai itulah. Dan mengambil perjalanan hari pertama. Jarak perjalanan tu saya tak ingat, tapi dalam masa 15 ke 20 minit juga dalam berjalan. So yang so berjalan sampailah ke tapak perkemahan. So nak sampai ke tapak perkemahan pun kami kena naik sampan, kena menyeberangi sungai. Lepas tu dekat sini pun Cik Mizan kata jangan bawa makanan. Bawa barang-barang macam untuk masak, lada ke apa ke. Dia tak bagi bawa Maggi, tak bagi bawa survival, betul. Sardin pun dia tak bagi bawa. Siput ada, memang binatang-binatang ni memang banyak lah kat situ kan. Nama pun Taman Lokan. So memang banyak lokan, banyak siput. So inilah prosesnya kami pergi mencari siput dia menyelup kan. Tu muka lawa tu. Dah main lumpur dah ni. Ini hari ketiga tak silap. Ini hari kedua. Belajar menjala lah. Lepas tu masak sendiri apa semua dengan tim-tim. Ni cikgu saya tadi yang cikgu Normang. Dia pun dia hari kedua ke dia tanya dia boleh datang lah kan. So kita orang cakap boleh je. Sebab aktiviti kita orang jalan macam biasa. So untuk dia orang boleh tengok lah macam mana kita orang buat. Okay. Selain daripada kami bercamping dekat situ, kami juga pergi explore dekat kawasan-kawasan sekitar. Jadi antara tempat ni adalah di Kota Simpang. Nama tempat tu Kota Simpang. Kat situ ada sejarah macam sejarah Belanda lah, dulu tinggalan Belanda. Ada tapak kemah dia macam tu. Dia punya base camp lah. So kat situ ada base camp dia. Ada satu kubur buaya yang pernah masuk surat khabar dulu, yang buat buaya tembaga. So panjang dia saya rasa 3-4 kali saya kot. Ni lah Itu bukan buaya tu. Yang ini bukan buaya. Yang mana satu buaya? Buaya. Yang ini masih hidup. Ada. Itu cici. Cicit buaya. Genetik. So untuk mengenali Pak Zainal ni banyak ilmu dia. So dia ceritalah dekat situ pernah berlaku apa, pernah berlaku ini, binatang apa ada kat situ. Kami jumpa banyak jenis binatang waktu tu. Ada ular sawo batik yang lalu dekat pokok-pokok nipah tu, kat atas kepala je. So, lepas tu Pak Zainal kata macam jangan risau lah, kau boleh tak kacau. Perempuan tu dah menjerit lah kat situ. Tapi angkat YB Dun tempat saya. Dia pun tertarik nak join sebab Cik Amizam ada bagi tahu jadi kita mendapatkan sumbangan dana juga untuk buat
pun nak turut serta lah, nak jalan sekali projek penjelajahan asap ni. Kiranya kami datang untuk membantu selepas berlaku bencana lah, dalam keadaan dah okey, untuk beri sokongan psikologi lah, untuk naikkan balik mood, naikkan balik mood vibe-vibe orang kampung kat situ kan. So ini antara tim saya diketuai oleh Kamsari Subroto, dan ini kawan saya Hamka Arsyad, yang kami disapa oleh orang-orang kampung, dan ini merupakan abang angkat saya lah untuk dekat Kuala Berang ni. So kat sini dia dah tunjuk macam mana nak main, dia dah ajar macam mana nak main. So jadi saya tertarik dengan traditional ibadat kami ni. Bersama Abang Tuan, dia merupakan orang yang akses kami lah dekat sana. Dia mengajar kami cara untuk buat wow dari scratch lah. Memang tebang buluh, lepas tu raut buluh tu sampai jadi lidi dia kan. Okay, so daripada scratch sampai dah jadi wow. Sampai akhirnya nanti saya akan tunjukkan kami buat pertandingan wow pada akhir sekali lah, dengan wow yang kami buat, walaupun tak tebang mana. So walaupun saya tak pandai main takraw, tapi saya cuba lah. So saya buat game dengan orang-orang kampung. So selain buat bermain takraw, saya juga buat sukaneka untuk kanak-kanak di kawasan kampung kampung Payusa ni. Semua dah dah rapat semua. So saya rasa happy bila diorang rasa happy. So pada waktu malam, ini merupakan ketua kampung di kampung Payusa. Dia lah bawa kami menjelajah sungai di Sungai Kuala Berang waktu malam tu untuk menggagau ikan lah. Tapi malam hari, ya saya. Semua aktiviti yang berlangsung ni, dana Cik Irfan kumpul tu macam mana? Dana yang dikumpul, Hari kita macam mana tak nanti? oh tak ada cerita. Okey, tak ada. So untuk dana yang dikumpul, kami selaku ahli kumpulan kumpul 500 bang Okay, 500 setiap orang. Tak sampai tak? Rasanya sampai. 500 setiap orang. So kita ada 3 orang. So 3, dan saya rasa teruja. Saya rasa sebab juga sebab orang kampung yang saya baru kenal tak sampai baru 3 hari kenal kan. So siapa yang bagi tahu? Cik Zam kot. Dia membocorkan rahsia. So dia memberitahu orang kampung, dan malam tu dia orang sambut beramai-ramai lah. Jadi saya rasa sangat teruja lah. Banyak wow malam tu, hari petang tu. Sebab daripada kampung sebelah pun join sekali. Hari yang ke-6 kami kira, sebab saya ada tarian tradisional Zapin. So saya mengajar tradisional ini di kawasan situ lah. Untuk paling hulu lah, yang paling pekat, paling ini. First time saya datang masuk dia cakap saya tak faham satu. Nasib baik yang abang tu dia boleh translate lah. So yang mak tu memang bercakap memang sangat pekat lah. Waktu tu saya tak faham. Okay. Lepas tu dia dapat belajar dialek. Saya dapat belajar cara menggagau ikan. Banyak saya belajar bermain alat muzik di Barat. Tu semua saya belajar. So kat sini saya rasa dalam banyak-banyak projek yang saya buat, projek ini adalah antara projek yang paling bermakna lah untuk saya rasa. Sebab dalam saya memberi, saya juga menerima perkara-perkara yang baru untuk saya kan. Saya buat projek sukaran pendidikan. Sekarang pun saya buat projek sukaran pendidikan juga. Pada tahun 2020, waktu COVID-19, saya ada buat kami semua ada buat satu projek sukaran pendidikan yang dinamakan sebagai Tech for Future ataupun Teach and Guide for Future lah. So kumpulan sasaran kami adalah untuk pelajar tingkatan 4 dan juga tingkatan 5, di mana kami memberikan kekhususan ataupun bagi tutor lah dekat diorang untuk persediaan SPM untuk subjek Maths dan lagi satu panel luar yang menyokong dan juga memberi bantuan dalam khusus-khusus penyediaan resume apa semua lah. Okay. Dalam projek juga saya dapat kami semua dapat mengumpulkan sekitar 30 lebih orang sukarelawan kita dari merata tempat lah. Ada yang daripada college matrik saya panggil ajak untuk jadi tutor sama-sama,
Dan sebab perkara ni menarik dan diorang pun join sekali lah untuk semua hasil hasil projek kami hasil projek kami ni di hadapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor lah. So untuk apa kiranya untuk memberitahu apa hasil yang kami telah buat. So ini mengajar waktu ni rambut panjang waktu Covid apa semua kan, dah mana nak gunting rambut. So inilah dinamakan sebagai projek cerita Covid kita, di mana kami memberi kit-kit Covid lah, seperti hand sanitizer apa semua. Okay, untuk cultural activity saya masih juga sambung daripada sekolah matrik sampai ke degree lah. Macam saya cakap tadi, saya apa? Barat tu. Di Kebun Barat. Satu di sini dan satu lagi di Bera. Dan ada lagi saya tak update. So pada tahun lepas, macam saya cakap tadi, saya ditauliahkan, saya dapat lulus exam lah, macam yang tuan-puan akan hadapi nanti kejap lagi. Boleh CJ apa tu? Inilah CJ dia. CJ apa, award leader. So alhamdulillah saya dah certified untuk menjadi mentor lah.